Sorof. Hafaz ya. Hafaz ya. Itu sorof. Itulah tu mana tengok ni. Itu ni kau hafaz. Kalau nahu? Itu Nahu lah sesuai hafaz tak sebab Nahu dia ada banyak matan-matan tu kan. Sorof ada matan juga. Ada juga sorof matan. Kau boleh guna dua kaedah yang sama. Kena pilih satu. Okey. Okey, sekarang tekan. Oh, sorof. Okey. Mungkin ni pun tak sesuai. Sebab Dia boleh fikir sendiri kan. boleh kan. Sebab Jadi macam yang ni ni kena pakai dekat berbeza. nahu boleh tu? Boleh kan? Sebab Tak ada juga. dia punya wazan tu. Wazan memang tasrif. Memang sorof. Sorok. Oh yang tu sorof Nak lingkar. Tak ni. Hafal ya. Ini kalau sudah faham lah, senang faham. Tapi biasanya sorok kita sampai sekarang pun hafal buta. Faham tak? Sebab hafal tu belum hafal kat mana? Belum. Dia tsunami belum. Hafaz ni kat mana? Dekat peringkat mana? Marhalah yang mana? Mustawa yang mana? Tukar sudah kan? Bawah sekali. Hafal je. Dia tak faham pun apa yang hafal. Jadi sorof tak sesuai untuk hafasan. Okey, tukar. Nanti jangan. Okey. Sebab Nahu macam tu juga. Nahu dia kena faham. Itulah kalau setakat hafal. Latihan. Tapi kena faham dulu. Dia macam sesuai untuk selepas aktiviti yang kedua macam tu. Sekarang ni kita nak ajar dulu. Nak ajar dulu. Nak ajar kawaid tu. Nak ajar kawaid tu macam mana? Kalau kaedah apa tadi Sakiyah? Siakiyah. Ke sorof? Nahu juga kita nak bagi. Oh, tak Kita kena nak- juga. sebab macam ni, Nahu dengan sorof ni dia ada kaedah yang kita kena faham. Kan kalau macam sorof, kalau macam Nahu memang adalah kawaid dia tu kan. Kalau sorof pula dia ada formula dia tu. Nak fahamkan tu dulu barulah boleh hafal ke nak bagi ingat tu kita buat tikrar. Okeylah sekarang ni nak ajar tu dulu. Tahu siap boleh tahu yang agak sesuai tu contohnya macam muhadarah. Itu agak sesuai. Tapi sekarang ni kita kata okey itu tariqah taklidiyah, tariqah yang lama kan. Kita nak cuba kalau tak guna tariqah muhadarah kita boleh guna tariqah apa. Macam tu. Contoh boleh juga munaqashah. Macam tu. Nampak bila lepas bincang boleh nak suruh hafal ke nak suruh ulang ke macam tu. Itu yang step yang seterusnya. Macam tu. Yang tu kita kata strategi kan, dia gabungkan beberapa kaedah, dia jadi strategi. Strategi nak ingat Nahu contohnya kan, nak ingat kaedah Nahu. Kita mula-mula guna munaqashah, lepas tu tikrar, lepas tu tadrib, lepas tu hafaz. Macam tu dia gabungkan baru jadi strategi. Sekarang ni tariqah dulu. Macam mana nak ajar Nahu? Kalau macam mana nak ajar sorof tiba-tiba kena hafal? Macam kalau contoh kan macam ni kan, tariqah hafiz ni maksudnya macam